Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Siti Nurwanis binti Muhammad. Saya merupakan graduan ijazah falsafah kedoktoran dari Jabatan Al-Quran dan Hadis Universiti Malaya, UM. Okay, terima kasih kepada pihak penganjur atas peluang yang diberikan. Saya amat menghargai dan berbesar hati dapat turut serta dalam pembentangan seminar IQODS pada hari ini. Baik, pembincangan saya bertajuk Wanita Muslim dan Pendidikan Al-Quran Digital, Isu, Cabaran dan Potensi dalam Era AI. Tajuk ini dipilih kerana ia berada di persimpangan antara pendidikan Islam, realiti sosial wanita Muslim dan perkembangan teknologi semasa, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Kajian ini tidak bertujuan menilai AI sebagai sesuatu yang mutlak baik atau buruk, tetapi untuk memahami bagaimana teknologi ini boleh dimanfaatkan secara beretika dan berteraskan nilai Islam, khususnya dalam konteks pendidikan Al-Quran wanita Muslim. Justru fokus utama kajian ini adalah akses, nilai dan keseimbangan, bukan sekadar inovasi teknologi. Okey, di slide pengenalan, secara tradisinya pendidikan Al-Quran berkembang melalui sistem halaqah, talaki dan bimbingan guru secara bersemuka iaitu secara fizikal. Model ini sangat kukuh dari sudut disiplin ilmu dan pembentukan adab. Namun dalam konteks dunia moden kita pada hari ini, kita menyaksikan peralihan kepada platform digital seperti kelas dalam talian, online, aplikasi mudah alih dan kandungan multimedia. Peralihan ini bukan sahaja untuk menafikan tradisi tetapi menyesuaikan kaedah penyampaian dengan perubahan zaman. Bagi wanita Muslim khususnya, peranan mereka sebagai seorang ibu, isteri dan banyak lagi sebagai wanita berkerjaya menjadikan keperluan kepada pendidikan yang fleksibel. Pendidikan Al-Quran yang fleksibel semakin mendesak. Dalam era AI, teknologi bukan sahaja menyampaikan kandungan, malah menyesuaikan pembelajaran mengikut individu, dan inilah aspek yang ingin diteroka dalam kajian ini. Contohnya, seorang ibu boleh belajar Al-Quran pada waktu malam selepas anak-anak tidur atau pada bila-bila masa yang lapang. Yang sukar dicapai melalui kelas fizikal yang mempunyai waktu yang terhad dan tertentu. Oleh itu, pendidikan Al-Quran digital berasaskan AI menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan inklusif sejajar dengan realiti kehidupan wanita moden pada zaman ini. Seterusnya, isu dan masalah. Walaupun pendidikan Al-Quran digital semakin berkembang, terdapat beberapa isu utama yang dapat dikenal pasti. Yang pertama iaitu kekangan ruang dan masa. Ramai wanita Muslim tidak mampu hadir ke kelas fizikal secara konsisten kerana komitmen keluarga dan pekerjaan. Yang kedua, kelemahan aplikasi sedia ada. Banyak aplikasi Al-Quran hanya menekankan bacaan secara mekanikal. Betul atau salah tanpa membantu pengguna memahami makna konteks. Tidak semua wanita Muslim mempunyai tahap kemahiran teknologi yang sama, terutamanya yang berada di luar bandar atau dalam kalangan generasi sepatutnya memudahkan, akhirnya menjadi penghalang jika tidak direka secara inklusif. Seterusnya, isu masalah tersebut, kajian ini digerakkan oleh tiga objektif utama. Yang pertama iaitu meneliti potensi AI sebagai medium alternatif pendidikan Al-Quran yang lebih fleksibel. Objektif kedua iaitu mengenal pasti cabaran sebenar pelaksanaan pendidikan Al-Quran digital sama ada dari sudut etika, pedagogi atau sosial. Objektif yang ketiga mencadangkan satu model integrasi teknologi berteraskan maqasid al-syariah supaya pembangunan teknologi tidak terpisah daripada nilai Islam. Okey. Yang seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif kerana fokusnya adalah pada pemahaman konsep, nilai dan implikasi, bukan pengukuran statistik. Data dikumpulkan melalui analisis kepustakaan yang melibatkan sumber klasik Islam, kajian kontemporari serta pemerhatian terhadap model pendidikan Islam digital yang sedia ada. Analisis kandungan bertema digunakan untuk mengenal pasti pola potensi, cabaran dan prinsip yang perlu dipatuhi dalam penggunaan AI bagi pendidikan Al-Quran. Okey, kita melihat kepada dapatan kajian. Yang pertama, potensi AI dalam pendidikan Al-Quran.
iaitu ciri yang pertama, uh, pem, pe, pembelajaran adaptif, di mana algoritma AI membina laluan pembelajaran peribadi berdasarkan prestasi semasa pelajar. Semasa seseorang pelajar ataupun individu lah. Ini bermakna tahap kesukaran, kadar pengulangan dan struktur pembelajaran akan berubah mengikut kemampuan individu, bukan ditetapkan secara seragam. Dari sudut manfaat, pendekatan ini membolehkan wanita Muslim belajar mengikut tempoh sendiri tanpa tekanan, terutamanya bagi mereka yang mempunyai komitmen keluarga dan kerjaya. Sebagai contoh, aplikasi seperti Quran Companion menyesuaikan sesi hafazan dengan membahagikan ayat yang panjang kepada bahagian kecil apabila pengguna dikesan sukar untuk menghafal sesuatu ayat. Okey, kita melihat kepada analisis bacaan yang kedua, iaitu analisis bacaan real time. Iaitu analisis bacaan secara masa nyata menggunakan teknologi pengecaman suara. AI berfungsi sebagai tutor maya yang mendengar bacaan pelajar dan menilai ketepatan makhraj serta hukum tajuk secara langsung. Manfaat utama ciri ini ialah privasi dan keselesaan. Okey, seorang individu boleh berlatih membaca Al-Quran di rumah tanpa rasa malu atau takut ditegur di hadapan orang lain. Okay, contohnya, aplikasi tartil AI akan memberi maklum balas segera melalui isyarat visual, bunyi apabila berlaku kesalahan sebutan ataupun hukum tajwid. Okey, yang ketiga, gamifikasi pembelajaran. Okey, iaitu pengintegrasian elemen permainan seperti mata ganjaran, lencana pencapaian dan tahap pembelajaran. Pendekatan ini membantu mengekalkan motivasi dan penglibatan, khususnya bagi wanita yang sering keletihan. Okey, gamifikasi ini menjadikan Al-Quran itu bukan sebagai beban tetapi sebagai aktiviti yang boleh menyeronokkan dan bermotivasi. Okey, contoh aplikasi seperti Quranly ataupun Muslim Pro menyediakan ciri pencapaian seperti 7 hari istiqamah ataupun jejakan amalan harian untuk membina tabiat mengaji secara berterusan. Okey, kita melihat kepada cabaran pelaksanaan. Walau bagaimanapun, segala potensi tersebut datang bersama cabaran. Yang pertama, isu etika dan authenticity, khususnya kebimbangan terhadap kesahihan data dan algoritma AI. Selain itu, terdapat risiko ketergantungan berlebihan kepada teknologi sehingga mengurangkan peranan guru dan hubungan murabbi. Cabaran akses digital juga wujud yang boleh terutamanya di kawasan luar bandar. Okey. Tegasnya teknologi tanpa bimbingan nilai boleh membawa mudarat walaupun niatnya secara baik. Okey, bagi menangani cabaran ini, kajian mencadangkan kerangka maqasid al-syariah dan tazkiyah sebagai asas. Penggunaan AI perlu dilakukan. AI berfungsi sebagai alat sokongan teknikal, manakala autoriti kefahaman dan pengesahan ilmu kekal pada ulama dan Al-Quran. Dengan kawalan kandungan, semakan pakar dan niat penggunaan yang betul, yang pula memastikan pembelajaran tidak terhenti kepada aspek teknikal. Tetapi ini AI dilihat sebagai pembantu kepada guru, bukan pengganti mutlak. Kajian ini menegaskan bahawa AI tidak boleh menggantikan peranan guru atau murabbi. Ia hanya membantu aspek teknikal seperti latihan bacaan dan ulang kaji. Elemen talaki, tarbiyah dan tazkiyah masih memerlukan interaksi manusia kerana ia melibatkan adab, akhlak dan pembentukan rohani. Tegasnya, AI tidak diberi autoriti pentafsiran, sebaliknya berperan sebagai alat sokongan teknikal. Sebarang kefahaman, tadabbur dan pentafsiran tetap perlu dirujuk kepada sumber muktabar dan bimbingan guru yang bertauliah. Justru isu ini bukan pada teknologi itu sendiri tetapi pada kerangka tadbir urus yang digunakan. Okey, secara kesimpulannya, pendidikan Al-Quran digital berasaskan AI merupakan satu model yang relevan dengan gaya hidup wanita Muslim masa kini. Ia membuka peluang besar untuk meningkatkan literasi dan kefahaman Al-Quran secara luas dan inklusif. Pendidikan digital bukan alternatif mutlak tetapi pelengkap kepada sistem sedia ada. Namun, pelaksanaan perlu disertai dengan kerjasama erat antara pakar IT dan ulama bagi memastikan teknologi ini kekal patuh syariah dan beretika. Akhir sekali, teknologi seharusnya mendekatkan manusia kepada Al-Quran, bukan menggantikannya. Sekian, terima kasih.